Ya, hari ni saya nak menunjukkan cara-cara untuk operate tangki chemical yang macam ni. Tangki ni ada 4 manhole cover, tapi dia bukan ada 4 kompartmen. Dia setiap dia punya kompartmen tu dia ada lubang, ada buffer. Kalau kita boleh tengok kat sini dia ada dia punya buffer. Okay. So dia kira satu kompartmen penuh lah. So kalau nak isi minyak, kita kena buka manhole, kemudian kita boleh isilah chemical atau minyak. Terusnya kalau kita nak turun minyak pun, nak turun minyak dekat bawah kan, manhole cover mesti kena buka untuk mengelakkan tangki ni vacuum. Kebiasaannya orang buka sebelah depan saja. Paling penting yang depan kena buka. Tapi kalau dapat buka semua lagi baik lah. Sekarang saya nak menunjukkan cara-cara untuk discharge. Tadi kita dah buka manhole atas, so macam mana nak discharge dia. So kita ada 2 tempat discharge, satu sebelah belakang dan satu lagi dekat tepi sana. So kita tunjukkan dekat belakang dulu. Okay, yang ini main dia. Main dia ni kita kena buka dulu. Ini bawah yang main dia, kita kena buka dulu. Okay, buka dulu. Okay, kemudian kalau nak discharge belakang, kita kena sambung hose dah. Kita dah sambung hose dan kita boleh buka bawah untuk sebelah belakang. So macam ni, dia punya chemical dalam ni akan keluar. Chemical belakang akan keluar lah. Okay, macam tu saja. Untuk discharge sebelah depan pula, yang ni main dia, yang confirm lah kena sentiasa dalam keadaan terbuka. Kemudian bawah yang discharge kat belakang kita kena tutup. Okay, tutup. Kemudian kita gerak kat tepi pula. Discharge sebelah tepi. Okay, yang ini untuk sebelah tepinya, kita boleh guna pump juga. Pump dia dekat prime mover. So sambungkan hose ni ke pump kat sini, pipe dekat sini Yang ni untuk masuk minyak chemical masuk sini. So sekarang ni kalau kita nak design, kita kena buka bawah sini. So dia akan minyak akan keluar ikut sini, kemudian masuk ke dalam pipe dekat sini. So dari pipe sini, okay, dia akan lalu masuk ke dalam pump sini. Pump sebelah dekat PTO sini, pump. Dia ada pump sini. Kemudian dia akan keluar balik. Okay, kita boleh discharge sebelah kiri atau sebelah kanan, ikut kepada tempat kita nak discharge tu. So kalau nak discharge sebelah kiri, kita kena buka lah bawah ni. Ni dalam keadaan terbuka. Kalau nak sebelah kanan, kita buka bawah sebelah kanan. Macam tu je. So terusnya macam mana nak on dia punya PTO, kita nak tunjukkan. Okay, untuk on dia punya PTO, okay, mula-mula kita tekan brake dulu. Brake tekan. Okay.